Jom saya sharekan tentang 10 dinar. Ramai yang tak tahu, jadi make sure tuan-puan tahu dan save dulu untuk rujukan di masa akan datang. Ini adalah 10 dinar. Berat 10 dinar ni bukan 10 gram tau, tapi beratnya adalah 42.5 gram. Tahun 2024, 10 dinar ni hanyalah RM16,100 sahaja. Hari ini nilai 10 dinar sudah mencecah sekitar RM26,000. Beza kan? Peningkatan sebanyak 61.49%. Sebab itu ramai pilih untuk buat tabung umrah dan haji dalam bentuk emas. Kalau simpan duit makin susut nilainya. Malah kos umrah dan haji pun makin bertambah. Kalau simpan emas, harga emas bergerak seiring dengan kenaikan kos dan inflasi. 10 dinar ni boleh dijadikan untuk apa? Okey, jom saya tunjukkan. Yang pertama sekali, boleh buat dana umrah dengan selesa. Yang kedua, boleh buat dana haji. Yang ketiga, dana pendidikan anak-anak. Yang keempat, tabung kecemasan untuk orang berniaga. Dan banyak lagi yang kita boleh buat bila ada 10 dinar ni. Ada dua kaedah untuk dapatkan 10 dinar dengan kaedah yang murah dan mudah. Sama ada pembelian secara full payment atau menabung secara konsisten dalam akaun emas Scape Public Gold. Sangat mudah sekarang, tak perlu ada duit banyak untuk mulakan buat tabungan emas. Dengan ada duit sekitar RM26,000 dah boleh dapatkan 10 dinar, ataupun boleh menabung dulu dalam akaun emas Scape Public Gold bermula dengan 1 gram yang pertama atau serendah RM1. Jadi bagi tuan-puan yang nak bermula buat tabungan emas, nak saya bantu, terus saja refer pin video saya share mudah untuk mulakan buat tabungan emas. Daftar nanti saya akan bantu sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Jangan lupa follow. Jom simpan emas.